guys, welcome back to my YouTube channel kali. Yes. Hari ni kita akan pergi ke Kuala Terengganu. Wow. Okay, hari ni kita balik di Terminal Lepas Lumut bersama si Salman. Okay, kita tadi berjalan rushing. Okay, nak sampai ke sini. Harga pun sudah ambil masa peak hour pun. Nak ke Terengganu ada apa? Kerja Yes sir. Yang perlu kami buat iaitu sama apa MKT tu. Jadi kita akan gerak pada pukul 8.40 dah. So jumpa dalam bas nanti. Aku akan tunjuk perjalanan ke Kuala Terengganu. Okay? Okay, so sekarang ni kita berada di kedai chill out sabu tengah berehat. Kita akan sambung jumpa di sana. Kita dah sampai di stesen bas Kuala Terengganu. Tengok atas ni. Mana? Tu. Yes, kita dah sampai di Kuala Terengganu. Sekarang ni kita nak pergi beli kedai runcit je. Salman tu pak. Nak beli makanan je. Awak beli apa? Beli jom. Beli apa kan? Agak-agak. Dia dulu tak beli kata. Ikut lah. Aku tahu lah, aku suka dulu lah. Aku suka soya tu. Aduh, A few inches later. Dapat soya. Dapat soya. tak pernah order Grab kan? Aku kita order Grab je. Okay. Alright, Salman. Sekarang ni kita dah sampai dekat homestay. Double key. Dah. Berapa minit tadi? Dah. Salam. Jawab man. Assalamualaikum. Kamu. Dah. Masuk dalam. Saya tak luar dalam. Assalamualaikum. Ya Allah. Wait. Jom. Wow. Ajar. Aku buat apa dia. Asal lawa sangat minum ni. Mesti mahal. Tandas. Ini. Tak ada situ tandas. Okay. Damn. Inilah. Mana? Right. Video wider dia. Video double.
Alright guys, kita kembali balik. Kita akan makan jamu sama mana. Lupa lah sama mana tak baju. Tak sangka dia besar-besar ni. Yang kecil ni. Shout out to our tribe. Ya, shout out to Lia, which is our classmate. Dia yang tolong sponsor hosting ni. Thank you Lia, thank you. Okay, tak tahu nak buat apa. Jadi kita akan buat aktiviti sikit, which is push up. Here we go! Okay, push up sekejap. Let's go. Tak tenaga. Aku yang sakit. Day 2. Assalamualaikum guys. Selamat pagi. Sekarang pukul 6.50. Solat je. Assalamualaikum guys. Sekarang ni dah pukul 9.30 kot. Kita menuju ke Paru. Alright, kita tambah ni. Tambah je. Ni keadaan kedai ni. Nice. Sama dia apa? Hai, nama dia warung Al-Fatih seberang Takil. Alright guys, so macam ni. Ini dah makanan kita. Sanai. Macam sanai pantau dan juga sanai apa? Cheese coklat. Cheese coklat. Baik, jumpa makan. So sekarang ni kita dah sampai di Orang dah dekat ATM. Orang dah dekat ATM. memang dah ada lah, dah lama dah gitu. Yes, sir. Kita nak jalan-jalan je kat dalam Mayang Mall ni kan. Besar kat Mayang Mall ni kan. Ada rasanya mak bayang. Tak tahu. Alright, ini macam ni kita gelap sebab aku punya exposure terlalu tinggi lah. Kita berada di SMO Bookstore sekarang ni. Bila? Dah punya apa? Alright guys, so sekarang ni kita dah sampai dekat Mayang Mall. Mall yang paling modern lah dekat Terengganu. Dan pun kau boleh nampak api dia punya lighting kat sini. Sekarang ni di sebelah aku ni ada jabatan angkat tu, yang belah sana ada Majlis Bandaraya Terengganu, Terengganu. Sekarang ni kita tengah makan. Kita tengah menunggu aku punya makanan, which is nasi ayam. Kau boleh tengok view dia, Nampak view dia. Karena best gila view dia. Sekarang ni aku tunggu Salman nak beli air. Jadi kita akan tunggu diorang, which is si geng Lia. So right, kita akan sambung lagi jap makan.